3 tips untuk you all beraya nanti bulan 3 2026 boleh turun sampai 15 ke 20 kilogram. Tips pertama, bermula sekarang. Ada 6 bulan lagi. 2 ke 3 kilo ke 4 kilogram sebulan boleh menyebabkan you turun 15 ke 20 kilogram. Tips kedua, sebab you bermula sekarang, you tak perlu terhegeh-hegeh nak pergi jogging hari pertama ataupun tak makan nasi, buat benda-benda drastik. Apa yang you perlu buat ialah simple perbaiki tabiat you all. Hari ni nak bermula dengan apa? Cari tabiat yang buruk yang you lakukan 10 tahun lepas, perbaiki satu sahaja dahulu. Yang ketiga, aim untuk perbaiki pemakanan you all daripada aktiviti. Jangan pergi jogging, pergi gym hari yang pertama, bulan yang pertama, bulan yang kedua. Pada mula-mula ni, kita just fokus kepada makan dengan seimbang. Makan dengan suku-suku separuh. Kurangkan pemakanan kita. Jangan bertambah. Buat yang itu dulu. InsyaAllah 3 bulan, 6 bulan akan datang, tuan-tuan puan. Raya nanti, you akan dapat penurunan setidak-tidaknya 10 ke 15 kilogram. Dalam tangan, kalau bonus, boleh sampai 20 kilogram. So, kalau you all nak tahu apa yang saya buat hilang 65 kilogram dalam masa 1 tahun, you all follow saya dan ikuti live saya.